Okey, terima kasih. Dari tidak membuang masa, saya jemput Datuk Ismail Kamus untuk memberikan ceramah pada pagi ini. Silakan. Okey, buka surat 90. Betul. 93. 92. 92. Duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassadid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi, saudara-saudara tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sambung muka surat 50. Kita masuk dalam duduk tahap akhir. Artinya tidak boleh seorang itu membaca tahiyat sedang ia berdiri, sujud atau sebagainya. Bacaan tahiyat akhir tidak adalah rukun. Oleh itu, lafaz bacaan itu dengan makhraj dan tajwid. Yang lafaznya ialah dari tahiyat akhir kita masuk dah penghabisan solat. Tahiyat akhir makna tahiyat itu penghormatan, salam. Kalau nak kena salam kita kepada Allah tak ada dalam tahiyat akhir itu. Salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu makna tahiyat. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Itu salam kepada manusia. Salam kepada Allah, tahiyat itulah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Di sini disebut tahiyat akhir, kita baca bacaan tahiyat akhir ini hukumnya rukun. Kalau tinggal batal sembahyang. Makna tahiyat akhir tak ada beza dengan tahiyat awal, masa saja. Kalau sembahyang 2 rakaat, maka tahiyat akhir rakaat yang kedua. Sembahyang 3 rakaat, rakaat yang ketiga lah. Tahiyat yang keempat, rakaat yang keempat itu tahiyat yang akhir. Bacaannya sama saja. Tahiyat awal, tahiyat akhir sama. Bezanya masanya saja. Maksud kalau tahiyat awal, rakaat yang kedua pada sembahyang 4 rakaat. Rakaat yang kedua sembahyang 3 rakaat. Bacaan tahiyat akhir sama. Bezanya akhir dan ada sunat bacaan lepas tahiyat akhir, iaitu wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu pun sunat abad saja. Kama sallaita sunat hay'ah yang menjadi rukun sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunut selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mana tahiyat awal dan akhir bacaannya sama. Bezanya baca tahiyat akhir ada rukun yang terakhir, rakaat yang terakhir, dan rakaat yang tahiyat akhir bacaannya ada sunatnya, iaitu wa ala ali Muhammad. Kalau kita baca tahiyat akhir sampai Allahumma shalli ala Muhammad saja pun sah juga. Itu bezanya. Bezanya hanya di penghujung saja. Dan tahiyat akhir ada bacaan sunat
abad dan sunat ayah. Abadnya wa ala ali Muhammad, dan sunat ayahnya kama salaita sampai innaka hamidum majid, sampai boleh sambung lagi wa ala dinika wa ala ta'atik. Inna apa namanya, tapi qalbi ala dinika wa ala ta'atik, sampai itu. Jadi maksudnya perbezaan antara ayat akhir ayat awal. Tengok bacaannya at-tahiyyah. Raja at-tahiyyah sabdu pada at-tahiyah dan at-tahiyah. At-tahiyyah pasal di at-tahiyah itu ada sabdu. Bacaannya at-tahiyyah, bukan baju, bukan baju, bukan at-tahiyah. At-tahiyyah, ya, at-tahiyyah, bukan at-tahiyyah. At-tahiyyah, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai itu dia akhir. Kemudian salawat Allahumma shalli ala Muhammad, habis ayat akhir. Tapi disunatkan kita baca wa ala ali Muhammad, hukumnya sunat abad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Sunat akhir. Di sini disebut hampir habis. Sebenarnya dalam surah abadnya wa ala dan surah ayahnya kama salaita sampai innaka, hukumnya sunat ayah. Kalau kita malas baca sampai Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum pun sah juga. Kalau balas wa ala ali Muhammad pun sah. Balas langsung tak boleh lah. Ya. Okay. Tengok terjemahan dia. Segala penghormatan yang berkat dan salat yang baik adalah untuk Allah. Sejahtera atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu Rasul Allah. Tengok di sini. Segala penghormatan yang diberikan, maknanya penghormatan kita kepada Allah, dan salawat dan semayang yang elok-elok itu untuk Allah. Nak menceritakan bahawa seluruhnya semayang ini semata-mata kerana Allah. Memang kita berarti sebagai tiga perkara. Dia berarti sebagai tiga perkara. Yang pertama, kerana takutkan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang kedua, mengharapkan syurga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kerana cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga-tiga ni betul belaka. Pertama, takutkan neraka Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala. Yang kedua, mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang ketiga, cintakan kepada Allah. Yang mahal, cintakan Allah yang paling mahal sekali. Kita beribadat semata-mata kan cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Memanglah nak naik taraf cintakan Allah Taala itu memang payah. Yang kita harap syurga itulah. Yang kita takut durhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan syurga Allah Taala. Wa ashabul masyamah, ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Orang-orang kuat kanan. Alangkah berbahagianya orang-orang kuat kanan. Wa ashabul masyamah, orang-orang kuat kiri. Ma ashabul masyamah, alangkah celakanya orang-orang sebelah kiri. Bayangkan. Wasabiqun as-sabiqun, orang-orang yang belum berlumba untuk buat kebaikan. Ulaiikal muqarrabun, mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, dalam syurga na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak orang-orang dulu. Orang-orang dulu banyak yang belum berlumba untuk buat kebaikan. Orang sekarang sedikit. Orang dulu kalau beramal sungguh-sungguh. Kalau di Bani Israel dulu ni ada yang beramal sampai 500 tahun duduk dalam pulau. Ada air mati sikit, air mata air, buah-buahan sikit, makan di situ, beramal di situ. Di akhirat besok Tuhan akan masukkan dia ke syurga. Kalau dia masukkan kamu ke syurga kerana rahmat. Ya Allah, aku tak mau syurga-Mu kerana rahmat. Aku nak masuk syurga-Mu kerana amalan aku. Dia rasa hebat, amal nanti banyak, 5 tahun beramal. Tak benar ni beramal 500 tahun. Itu 5 tahun je, 5 hari, 5 jam, 5 saat, 5 minit. Dia 500 tahun. Masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Dia tak nak masuk. Tuan tak apa. Timbang penglihatan dia, timbang amalan dia. Timbang berat penglihatan daripada amalan. 500 tahun. Masukkan dia ke neraka. Baru saya ya Allah, masukkan aku syurga kerana rahmat. Sekarang ni kita harap rahmat Allah Ta'ala. Sekarang yang kita harap rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita beramal sedikit atau banyak dengan dipandang. Kita pandang tiap-tiap kali kita beramal, kita rasa sikit amalan. Enggaklah, wa yastaqilu hasanati, sedikit amalan. Dan kita rasa banyak beramal dah. Jangan. Dan merasakan banyak dosa. Merasakan dosa kita banyak. Jangan merasakan rasa hari ni tak dosa pun. Kita rasa hari-hari berdosa. Mengaku kita menzalim diri kita sendiri. Jadi kita balik-balik, kita beramal cintakan kepada Allah. Yang tidak salah kita beramal kerana syurga, kerana dah janji dah. Wa qalim thullatun al-awwal wa qalilun al-akhirin ala surin mawdunah. Ada tempat gembira yang dah siap lagi. Dah siap ke syurga. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, duduk bertembang di atas tempat istana permaidani. Muttaqina 'ala surin mawdunah. Muttaqina 'ala surin mawdunah. Kursi maudhu' marfu'ah, berteleku di atas singgah sana. Syurga tu. Itu hebat syurga. Iaitu orang yang mukhalladun, dikelilingi oleh anak-anak muda yang kekal abadi, dilayani syurga. Syurga, indahnya syurga itu tak sepadan dengan ibadat kita dengan balasan Allah Ta'ala. Balasan Allah Ta'ala lebih hebat daripada ibadat kita, tak sepadan. Itulah kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang beribadat itu. Jadi kita beramal semata-mata untuk cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, Assalamualaikum ayuhan Nabi, selamat sejahtera kepada engkau wahai Nabi.
Kemudian Assalamualaikum. Nabi dah sejahtera dah, memang betul lah. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kita. Wala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi tak kena kod. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi Allah Ta'ala berkata, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, selamat sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Nabi kata, Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kami. Wa'ala ibadillahi sholihin, di atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kita akan mendapat kesenangan, sejahtera. Surga besok, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera kepadamu, baiklah kamu duduk syurga kekal abadi. Bayangkan kalau orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Bayangkan. Demikian iman yang ada pada kita ni, yang terbaik-baik, jangan sampai terkeja. Masuk neraka selama-lamanya, tak keluar-keluar, bayang. Masuk syurga selama-lamanya, tak ada keluar. Yang takut masuk neraka selama-lamanya, takut. Itu hari minta. Hari-hari kita minta, ya Allah, aku nakkan syurga-Mu. Aku takutkan kemurkaan dan neraka-Mu. Apabila kita dah minta, hari-hari kita minta, kita akan masuk ke. Kalau mudah lidah nak minta tu, memang mudah hari minta, bermakna memang Allah Ta'ala nak beri kita masuk. Jangan tak minta. Pasal kata kita hikam, Iza ataka lisanak fit talab fa'lam annahu yuridu an yuqtiyak. Apabila Allah melepaskan lidahmu untuk minta, ketahuilah memang Allah Ta'ala nak berilah. Apabila Allah Ta'ala lepaskan lidahmu untuk minta, yang minta ni pun Allah Ta'ala suruh juga. Ketahuilah, pastilah memang Tuhan nak berilah. Apabila kita minta hari tak syurga, memang Tuhan nak berilah. Kita juga minta dunia, minta rezeki, minta itu, minta ini, tak dapat. Ada sebabnya. Sebabnya sama ada kita, Allah Ta'ala nak beri yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Tuhan tak bagi dulu, tangguh dulu. Kerana Allah Ta'ala nak beri yang lebih baik daripada yang kita minta. Atau Allah Ta'ala nak beri kita pahala je. Pasal doa itu dah pahala. Pahala itu akan diterima di akhirat besok. Tengok banyak pahala syurga, rupanya pahala doa. Dunia tak dapat, akhirat dapat. Ada dalam kitab jawab mengatakan, apabila engkau minta tak dapat, jangan kau berputus asa. Kerana Tuhan nak memberi itu waktu dia nak beri, bukan waktu kita. Waktu itu, waktu pemberian itu memang Tuhan nak beri, waktu Tuhan nak beri, bukan waktu kita nak terima. Kita ingat, apabila kita minta tak dapat, jangan kita berputus asa. Pasal yang nak beri itu Allah Ta'ala. Dia tahu bila yang patut diberinya kepada kita. Dan kita rasa kita yang nak tentukan masa. Masa itu Allah Ta'ala yang tentukan. Sabarlah dulu. Pasal kalau sekiranya Allah Ta'ala beri, belum tahu kita akan bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katalah sebuah masjid, imam berdoa, minta dia doa kaya. Kaya Pak Imam. Berhenti imam tiga. Besok Bilal nak minta, ya Allah, imam dah kaya, ya Allah, aku belum kaya pula Bilal. Duduk England pula dia. Kamu tak siap pula minta, ya Allah, imam dah kaya, Bilal dah kaya, aku belum kaya Bilal. Tutup masjid. Kemudian Allah Ta'ala, kita kena ingat, pemberian itu kuasa Allah Ta'ala, bukan masa yang kita tentukan. Masa Allah tentukan. Yang itu bukan kuasa. Begitu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab sejahtera kepada kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kita ni jadi orang yang berbahagia sebenarnya. Kita menjadi orang yang berbila kita mudah untuk beribadat, mudah untuk ilmu. Pasal orang yang berbahagia, yang pertama amalannya bertambah, ilmunya bertambah dan amalannya bertambah. Ilmu bertambah, amalan bertambah, ilmu bertambah, amalan bertambah. Sekiranya ilmu berkurang, amalan berkurang, akan tidak berbahagia kita. Sebabnya kita makan kan berbahagia, itu makan rohani, makan jasmani. Makanan rohani, ilmu bertambah, dosa berkurang, pahala bertambah, akan berbahagia. Kita ni kalau susah hati, ada yang silap. Mak tidur tu tak mahu, makan pun tak larat, hati risau, ada yang tak kena. Kembalilah kita kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah akan tenang. Sebab saya katakan dulu, seorang sahabat bertanya kepada Allah bin Mas'ud, risau hati tak tidur, kau baca Quran, atau kau baca mendengar orang lain baca Quran, atau kau dengar nasihat-nasihat agama. Kalau tak tenang dua hatimu, mintalah Allah hati yang lain, kerana hati itu bukan hati boleh. Kalau risau, yang paling malang lagi, aku tidak tahu apa yang risaukan. Tak risau, apa yang kau risaukan, aku pun tak tahu. Susah. Kau tahu senang, tak tahu, tahu susah je. Banyak orang. Kerana sebenarnya kerinduan kita kepada Allah Ta'ala itulah menyebabkan hati kita tidak tenang. Jadi kita bila susah hati, jangan diikut-ikutkan susah tu. Dua kali susah, kita dah susah, kita menyenangkan yang susah, dua kali susah. Jangan takut mati takut. Sebab mati pun takut. Jadi bila nak tenang, jadi kita fikirkan bagaimanakah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat kepada Allah akan tenang fikiran kita, hati senang pasal dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asyhadu an la ilaha illallah, aku dan saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Taala. Itu zahir dan batin, mengenangkan sungguhnya yang layak disembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita begini, kita kadang-kadang kita rasa Tuhan kita Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala kita afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, adakah kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dia bertuhankan Allah Ta'ala, tapi di masa yang sama tuhankan hawa nafsu dia. Sebabnya kita kena fikirkan bahawa yang aku sembah, yang aku minta segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bergantung Allahus Samad, Allah tempat permohonan semua hal. Minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Itu saya pesankan, kita kadang-kadang sesak suka cari momok, suka bila masalah suami marah, suami lari, suami ada makwa, kait tu momok. Itu salah. Ada jumpa orang yang boleh belah batin, belah perut tanpa bius, suka sangat dia. Pandai lah dia, kan sihir tu. Bila belah perut tanpa bius, kan sihir tu. Mereka pun beling kan, mereka pun mending boleh belah perut orang tanpa bius, suka sangat. Itu sihir kan. Tak apa dengan mereka. Macam mana orang Malaysia boleh belah perut orang tanpa bius? Ada tu kawan saya jumpa saya, Ustaz, seorang pandai betul. Dia boleh sakit mata,
keluar pergi mata, dia terus mata. Saya tak buat ni gila. Dia tahu saya, dia tahu saya. Memang hebat Ustaz ni. Itu mesti ya. Senang aja dalam dunia ni. Mukjizat satu, itu Nabi aja. Karamah satu, wali aja. Istidraj itu sihir. Ma'unah sekali-sekali. Irhas pada Nabi-Nabi yang belum jadi Nabi. Benda pelik-pelik gini, Nabi boleh, Nabi Isa boleh hidup orang mati. Kan pelik. Itu mukjizat, itu memang Allah Ta'ala beri. Yang keduanya karamah, itu wali-wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala kadang-kadang boleh jalan atas air, boleh terbang di udara, boleh macam-macam. Boleh sembahyang di Mekah, Asar, Maghrib sembahyang di Madinah zaman dulu. Tak ada ketuang. Boleh, itu karamah Tuhan beri. Kemudian Ma'unah, itu sekali-sekali naik atas flat rumah tingkat 18, jatuh bawah, tak ada apa-apa. Itu dia Ma'unah. Tapi jangan naik lagi sekali. Kemudian istidraj, itu sihir. Bila belah perut orang, bukan Nabi, bukan karamah, bukan Ma'unah, itu sihir. Jangan. Kadang-kadang Bapa Mudi, satu orang jumpa saya, maknya umur 80 tahun, sudah tinggal kulit dengan tulang, terbaring tentang, makan 3-4 periuk biasa je. Ini bukan cerita betul, cerita bohong. Anak jumpa saya ni baru umur ni, makan 3-4 periuk elok je, buang air seminggu sekali pun tidak. Kemana pergi nasi kita? Dalam syurga lain. Syurga tidak buang air, jadi peluh. Makanan kita menjadi peluh, wangi pula peluh tu. Itu di syurga. Dunia, dia berkulit ni, dia kata tegang macam orang muda ni. Itu kemungkinan susuk. Orang sekarang kan masih pakai susuk. Susuk ni masa muda okey lah. Dah tua-tua mati payah. Bukan mati payah, dia sudah mati sebenarnya. Dia macam tak mati. Hukum fiqahnya mengatakan dia sudah masih hidup lagi. Hukum tasawufnya dia sudah mati. Memang sudah mati. Tapi jin tu mengelip-elipkan mata ni. Dia boleh makan. Siapa nak mandi dia dah mati, tapi tak mati. Berani Bilal mandi ke dia? Kelip-kelip mata dia. Kemudian jangan sekali-kali pakai susu. Yang zaman moden lain pula, botok pula. Zaman dulu pakai susu, sekarang susu pun ada. Sekarang ni botok pula, cucuk muda balik. Tapi suara tua. Itu masalah. Tengok balik report, muda je orang nampak. Pergi dulu 62 umur, balik 26. Mana Cik Adik? Jumpa. Jangan kali-kali. Dua, jangan pergi jumpa Tok Umar. Jangan. Yang bimbang sama ada dia masukkan jin dalam badan kita ataupun diberinya ilmu-ilmu yang bukan-bukan. Kalau sekiranya suami kita ada makwa tak makwa, cari hukum syariat, jangan hukum syariat, hukum bohong. Itu saya katakan kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali tu. Tiupkan baca kita 786 kali, tiup sekejap. Suami tengah tidur, tiup. Apa kau buat ni? Pastikan dia tidak tidur betul. Jangan belum tidur dia minum. Tiup. Apa tiup-tiup? Bertuhankan kepada Allah SWT. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bernabikan dengan Muhammad SAW. Cintakan Allah Ta'ala, cintakan Rasul. Seorang Imam Malik
mengajar di Masjid Madinah, kitab Muwatta. Dia mengajar. Digigit, lipan 12 kali lipan gigit dia. Dia tenang lagi. Sakit-sakit tenang. Pasal apa? Dia dah cintakan Rasulullah. Aku tak ingatkan lipan tu. Habis sekali. Orang dulu-dulu lah. Kalau kita melompat ke dia. 12 kali lipan gigit dia bertenang. So, sahabat lagi tengah baring, orang tanya hadis Nabi. Dia tak jawab. Dia duduk. Yang sakit pun duduk. Pasal apa? Aku tak layak mengajar hadis. Aku sedang baring. Itu sikit je. Nak cerita cinta je orang dulu pada Rasulullah SAW. Kita pun kena. Sebab dia katakan, barang siapa cintakan Allah, maka orang-orang yang minta Allah Ta'ala akan minta kita. Ya. Barang siapa cintakan kepada Allah, nanti orang-orang yang cintakan Allah akan cintakan kepada kita. Habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad. Allah selamatkan Muhammad ni bukan Allah sallallahu. Bukan Allah selamatkan Muhammad, tidak. Mana Allah turunkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat-syarat tasyahud. Syarat yang pertama, ada beberapa perkara yang disyaratkan dalam tasyahud. Pertama, memperdengarkan dirinya sendiri bacaan tasyahud. Kita baca, kita dengar. Jangan kita baca tak sir, perlahan sangat sampai tak dengar telinga sendiri. Kita baca dan akhir kita dengar apa yang kita bacakan itu. Melainkan hujan lebat, bising itu lain bab. Itu dimaafkan. Kalau sekiranya memang kawasan tu bising sangat, kita baca tak dengar apa yang kita tahiyatkan, itu dah bab lain. Kalau seorang-seorang kita dengar apa yang kita baca. Kita kalau sembahyang bertiga, berempat, kita di sini, orang sini dengar tak apa. Dan sampai orang sini tiga dengar, makruh. Baca jangan terlalu kuat. Buat lagi perlahan lah. Jangan kuat sangat. Ya. Kemudian berurusan bacaan perkataan tasyahud. Jika diselami di antara bacaannya perkataan asing atau diam yang panjang, maka tidak dikira tasyahud itu kecuali bagi perkataan yang warid dalam bacaan yang sempurna. Maksudnya, hendaklah kita baca berturut-turut. Jangan baca tahiyat berhenti, rehat masa yang panjang, maka tidak sah tahiyat. Illa tahiyatun barakatuh satu tayyibullah. Denung, menang, tenang. Tak boleh. Ataupun ada perkataan lain yang sambung pun tidak sah tahiyat itu. Membaca tasyahud dalam duduk yang diikuti oleh salam. Baca tahiyat itu mestilah waktu duduk. Jangan waktu rukuk, waktu sujud kita baca tahiyat. Tak buatlah, tapi tak boleh lah. Tak boleh. Bacaan tasyahud dalam bahasa Arab. Tidak boleh tasyahud dalam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa orang putih, bahasa Melayu. Itu tak ada apalah, tak masalah. Timbul soalan, mengapa bahasa Arab? Tak faham. Kerana itulah bahasa Al-Quran, bahasa syurga, bahasa yang diturunkan oleh Allah SWT. Baca salam juga. Baca Allah Akbar juga lah. Baca Allah Akbar kan standard sama. Bengali ke, orang putih ke, Sepanyol ke, Jerman ke, Perancis, mesti Allah Akbar. Kalau bahasa lain-lain kan terabur. Tak usahlah bahasa lain, bahasa Melayu je. Melayu, Jawa, Minangkabau. Imam Jawa, Allah Maha Gede.
Tiba-tiba makmum kena kata Allah Maha Gadang. Itu dah terabur lah. Bahasa standard, bahasa Quran, bahasa syurga, bahasa kubur, semua. Sebabnya dalam alam barzakh pun gunakan bahasa Arab. Ma rabbuka. Tak gunakan bahasa Melayu. Ma rabbuka, Melayu pula. Tak. Kita akan faham bahasa itu secara otomatik. Ya. Menjaga bacaan makhraj huruf tasyahud. Baca betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ke tajwid dia. Menjaga bacaan baris sabdu dalam tasyahud. Itu sebut-sebut tadi. At-tahiyyah. Bukan at-tahiyyah. At-tahiyyah. Seperti membaca bacaan sabdu pada perkataan at-tahiyyah dan sebagainya. Begitu juga bacaan idgham, memasukkan pada huruf nun pada huruf dalam bacaan la ilaha illallah, dan idgham memasukkan huruf dal pada huruf ra dalam bacaan Muhammad Rasulullah. Namanya asyhadu an la ilaha illallah, idgham bila gunnah. Asyhadu al kan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kena baca bacaan betul. Selanjutnya membaca tasyahud dengan tertib. Membaca tasyahud dengan tertib ialah syarat bila mana jika ia tidak dibaca dengan tertib, bacaannya akan mengubah maknanya. Bacaan tertib, terus bacaan, jangan berhenti-berhenti. Tertib, ya. Habis doa tahiyat akhir. Allahumma ghfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu ma asraftu wa ma anta a'lamu minni, anta muqaddim wa anta muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa la ta'ik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bacaan sunat hay'ah, sunat yang ringan, yang kalau dibaca menambah pahala. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Ma qadamtu, apa yang terdahulu. Ma akhartu, apa yang terakhir. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita banyak kali dalam sembahyang. Contohnya, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita di antara orang zalim dan amin. Kita sunat membaca Wallahi Rabbil Fili, amin. Sunat. Dan kita minta lagi Rabbil Fili waktu kita duduk antara dua sujud. Dan akhir sekali minta lagi Allahumma ghfirli ma qaddamtu ma akhartu, ya Allah ampunkan dosaku yang lalu dan yang kemudian. Maknanya kita memang minta ampun Allah SWT dosa-dosa yang lepas-lepas. Kita tidak tahu dosa kita sebenarnya. Itu dia kata ma qaddamtu ma a'lantu, yang aku nampakkan, ma asrartu, yang aku tak nampakkan. Dosa yang nyata, dosa yang tak nyata, dosa yang lepas, dosa yang akan datang pun minta ampun. Ma asraftu, dan apa yang aku melampau-lampau minta ampun. Minta Allah Ta'ala ampun. Jadi kita ni, apabila kita minta ampun kepada Allah SWT, memang Allah Ta'ala ada peluang, memang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa itu. Kita yakin, jangan kita buruk sangka. Aku rasa
tak terampun dosa aku, tak boleh. Tak boleh kita kata rasa-rasa dosa aku banyak tak terampun lah. Tak, kita kena yakin baik sangka Allah Ta'ala bahawa dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ingat tu. Jangan rasa-rasa risau. Tak, apabila kita minta, Tuhan kabulkan. Apabila kita minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Satu hari, satu orang, dua adik-beradik, yang abangnya berkata pada dirinya, kau Tuhan tak akan ampunkan dosa kau, kata abang. Akhirat besok Tuhan kumpulkan dua-dua. Yang mengatakan Tuhan takkan ampunkan dosa kau itu masuk neraka. Adiknya yang minta ampun tadi masuk syurga. Pasal abangnya itu memandai-mandai. Dia mengambil kuasa Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa adik. Ya, adik nak minta ampun, abangnya kata Tuhan tak akan Tuhan ampunkan dosa kau. Bermakna dia mendahului Allah SWT. Dia mandai-mandai. Dan rahmat Allah Ta'ala maha luas. Kita pakai rahmat Allah itu maha luas. Jadi tenang hati. Dia fikir-fikirkan, mudah-mudahan aku diampunkan dosa aku, nanti Allah akan masukkan aku ke syurga. Kita penuhkan begitu. Jangan kita rasa macam aku masuk neraka. Itu sebabnya kita nak mati pun dia masih baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau orang itu jahat bagaimana pun, jahat pun jahat. Aku rasa kau ni macam-macam neraka. Kita tak tahu rahmat Allah Ta'ala, kita tak tahu. Sebabnya orang-orang kafir pun tak boleh kita ayat kafir, tak boleh. Orang Islam kita tak boleh. Jahat bagaimana itu pun, kita rasa mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi walau itu hidup tak boleh kita rasa semayang tak apa, Allah Ta'ala mengampunkan. Yang tak boleh. Kita berusaha juga untuk dapatkan keampunan Allah. Dan orang yang jahat bagaimanapun tak boleh kita mengatasi Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Supaya kita sangka baik dan baik hati. Baik hati kita itu doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tak boleh kita biar mampus, kita neraka rasa. Seorang Islam jadi baik, jadi orang baik, baik sangka pada orang, dan jangan kata apa-apa pada orang yang balasan Tuhan kepadanya di dunia. Kata kalau dia sakit AIDS, dia tu AIDS mati di dalam AIDS, kita nak kata apa benda diam, suka diam je. Dan dia rasa kuasa macam-macam semua. Bukan kuasa kita, kuasa Allah. Jadi kita jadi orang Islam yang baik. Jangan jadi orang Islam nak mencerca orang. Itu sebab saya katakan dulu, seorang sahabat masuk masjid, Nabi kita nanti sekejap lagi akan ada ahli syurga. Masuk dia agak anjing dia pun. Besok 3 kali Nabi sebut dia akan masuk syurga. Sahabat pun mintai dia, mintai. Apa sebab Nabi confirm dia masuk syurga? Tidur mak dia, minta, tak bangun malam pun, tak main tahajud. Besok kita juga lain. Mana dia boleh masuk syurga ni, dia tak main tahajud. Dia bertanya, apa amalan kau sebenarnya yang Nabi confirm kau masuk syurga? Apa tu tak bangun malam pun. Dia kata, aku semayang biasa je, tapi aku tak pernah mengatur orang, tak pernah mengumpat orang, tak pernah menyusahkan orang. Jadi budak tidak pernah menyakiti hati orang lain. Itu tu. Kita semayang tadi lagi main mengumpat pun lagi. Kadang-kadang pahala kita sikit. Shibli, orang ahli sufi, orang bermimpi bertemu dia. Apakah
amalan yang kau, bagaimanakah Allah Ta'ala beri penghormatan kepada kau, beri balasan kepada kau, hebat balasan. Apa amalan kau? Apakah ilmu kau, pengajaran kau, amalan kau? Tidak. Pernah satu hari aku memberi kucing makan. Kucing kesejukan, selimut dia aku beri makan. Allah Ta'ala beri penilaian sangat tinggi. Kucing itu. Itu Allah Ta'ala beri. Kita kucing tak ada, apa tak ada, belanja kawan, belanjakan kawan. Minum kedai belanja. Ni minum kedai, masing-masing bayar. Tak bayar semua cik, saya ni je. Membelanja kawan makan pun pahala banyak sebenarnya. Membelanja kawan sama juga. Tetamu masuk rumah kita, Nabi kata, idza dakhala al-ghaibu baital mu'min dakhala ma'ahu al-rahmah wa barakah. Apabila seorang tetamu masuk rumah orang beriman, masuk sekali 1000 rahmat, 1000 berkata. Tetamu masuk rumah kita, masuk aja belum bagi makan lagi. Itu pun pahala dah banyak. Di antara keberkatan rumah tangga ialah tetamu rajin masuk rumah kita. Tengah-tengah makan orang datang pun tak apa. Assalamualaikum, masuk makan. Sikit-sikit banyak-banyak lah makan. Jangan Assalamualaikum. Takut orang masuk. Ya. A'lantu ma'asraftu, dosa-dosa yang nyata, dosa yang tak nampak. Kadang-kadang dosa tak nampak yang bahaya. Sebabnya kita kalau berdosa, buat dosa, disenyap-senyap, nanti Allah akan balas. Jangan buat dosa walau kecil, walau besar. Yang kecil jangan dipandang kecil, yang besar memang besar lah. Sebabnya kalau dosa kecil tak boleh ke, dosa kecil tak apa, tak boleh. Dosa kecil yang buat hari-hari dia dosa besar. Dosa kecil kalau buat hari-hari dia dosa besar. Gitu. Jangan dianggap. Maka hendaklah diperhatikan dosa yang kita buat kepada siapa dosa kita buat. Itu yang kita fikirkan. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau dosa kecil, dosa yang kita buat tu terhadap Allah SWT dia besar. Jangan difikir. Tahsabunahu hainan wa innallahi azim. Kamu sangka benda tu kecil, tapi Allah itu amat besar. Sebab saya katakan dulu, apabila imam berikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu dan tetap betul. Maknanya kita tahu Tuhan yang mengubah hati kita, Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau seleweng hati kami. Ba'da hari tanah setelah kau berikan hidayat. Amin ta Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Mana hati pun berbalik-balik. Dalam bahasa Arab, hati itu qalbun. Qalbun makna berbalik-balik. Hati kita kan berubah. Kali ini petang lain, pagi lain. Minta Allah Ta'ala. Satu orang ulama di Arafah, ulama, dia berdoa, ya Allah Tuhanku, tunjukkan aku agama yang paling betul sekali. Salah lah. Seolah-olah dia tak percaya Islam betul. Turun syaitan mengatakan agama Kristian yang paling betul sekali. Masa Kristian dia ulama, dia tak yakin agama Islam itu betul. Minta Allah tak tunjuk mana yang paling betul. Dan dia yakin Islam, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang lain yang mengatasi agama Islam. Al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam tinggi, tidak ada yang agama yang paling tinggi. Minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita tetap agama Islam, tetap. Jangan nyeleweng. Wala ta'adik, dan di atas ketaatan kepadamu. Baik kita taat terus, istiqamah terus. Seperti batu karang dalam laut, lagi dalam ombak tambah kuat. Kita apa susah bagaimana pun,
tak berubah. Sakit. Dan kata, Tuhan tak ada Tuhan bagi saya sakit. Saya sembahyang kuat. Tak boleh. Pasal apabila kita sakit, ada ganjaran. Tahu-tahu di akhirat besok, banyak pahala orang sakit. Kalau kau tahu sakit sepanjang panjang pun tak apa. Di akhirat besok, cakap gitu. Sekarang kita kalau timpa musibah, kita redha aja. Suka. Pasal Allah Ta'ala pun suka kita begitu, kita pun sukalah. Kerana apa-apa yang berlaku semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya dalam ilmu tasawuf mengatakan, kalau sekiranya seorang ahli sufi itu, dia kadang-kadang dapat ilham. Ilham akan berlaku tsunami. Tiba-tiba tak berlaku. Apa dah jadi? Adakah dia ragu kepada Allah Ta'ala? Bagaimana Tuhan jadi? Tak. Mungkin ada sebab-sebab yang menyebabkan tidak berlaku tsunami. Orang bayar zakat dan sebagainya. Kita begitu kadang-kadang dapat ilham. Sebabnya suami isteri kadang terasa pelik. Mimpi pelik-pelik. Suami nak kahwin lagi satu lah tu. Perasaan kita, bukan? Perasaan kita. Kita minta Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala supaya tak jadi. Kalau jadi juga, kita tak biarlah. Macam mana? Jangan kita mengamuk-ngamuk gitu. Pukul-pukul suami dan sebagainya. Ketuk suami dengan senduk. Pukul no bunyi. Aku punya pukul dengan senduk. Kita ingat itu tak betul tak lah sebenarnya. Tak dapat kita mengadili takdir. Itu saya pesankan kadang-kadang sembahyang kuat. Ketuk suami pun kuat. Itu berlaku ketika dulu seorang negeri itu. Ini cerita isteri. Suami takut isteri. Dalam semua hari semua takut. Semua orang dalam negeri itu takut isteri waktu. Jadi seorang raja ni kata, macam mana kita nak buat? Saya pun takut isteri. Raja pun takut. Kita panggil semua rakyat Islam. Kita tanya siapa-siapa yang berani. Kumpulkan semua rakyat. Siapa berani pada isteri, duduk belah kanan. Yang takut isteri, belah kiri. Kumpul-kumpul, semua lagi. Semua takut belakang. Orang yang belah kanan. Ni hebat ni. Takut dia berani pada isteri. Panggil raja, panggil dia. Awak ni kira berani pada isteri, boleh jumpa saya? Mana boleh, dia kata. Raja jumpa, raja jumpa saya. Hebat dia berani pada raja. Mengapa awak duduk belah kanan? Yang belah kanan berani pada isteri. Saya pun takut juga. Pasal awak duduk belah kanan, isteri saya suruh duduk belah kanan. Pun takut juga. Sama satu cerita juga. Dalam semua suami kena pukul bagi isteri pukul. Jadi raja nak cari siapa yang tak pernah kena pukul. Siapa yang tak pernah kena pukul, duduk. Yang kena pukul, diri. Datang, diri. Semua kena pukul. Corang dulu. Raja panggil kadang. Awak ni tak pernah kena pukul. Saya lagi teruk kena pukul. Dia orang duduk, yang duduk langsung. Nak bilang ngantuk je lah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih Engkau Tuhan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku termasuk dengan orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyinya Allahumma shalli ala Muhammad. Timbul soalan, ada Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Gini, setengah-setengah pendapat, 1000 pun ada pendapat ini mengatakan Sayyidina itu bid'ah. Sebenarnya ada ulama mengatakan
Nabi pernah mengatakan, ala ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu pada anak Adam. Penghulu ni tak ada usaha pada pangkat pun, tapi Nabi itu orang yang amat tawaduk. Maka penghormatan kita kepadanya, kita baca tak Sayyidina, nak baca Sayyidina pun boleh, tak baca pun tak apa. Tapi kalau ada orang mengatakan Sayyidina itu bid'ah, memang bid'ah, Nabi tak suruh buat. Tapi ulama kata boleh buat, pasal Nabi pernah mengatakan ada Sayyidina wa wali, ada itu je. Kadang-kadang ada tuan-tuan kita yang mengatakan bid'ah Sayyidina itu. Jadi kita jawab, Sayyidina itu Nabi pernah mengatakan aku penghulu pada anak Adam. Kita penghormatan kepada Nabi SAW itulah. Nabi tak, bila orang kata kaifa nusalli alaika ya Muhammad, bagaimana kita nak selawat engkau wahai Muhammad, Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tak kata Sayyidina. Nabi takkan nak kata dia penghulu. Nabi tawaduknya kata Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata kaifa nusalli alaika ya Muhammad, bagaimana kami nak selawat kepada engkau wahai Muhammad. Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata tak Sayyidina. Tapi kita boleh pakai Sayyidina pasal penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Dia berhenti setakat itu syarat selawat. Allahu a'lam. Yang berbahagia Ustaz, saya pulang dari Pahang, mengikuti rombongan sampai di Johor Bahru jam 7.30 malam. Bas tidak berhenti untuk sembahyang maghrib. Boleh tak saya berniat maghrib dibawa ke Singapura dan jamak isyak? Kita boleh sembahyang jamak takhir di Singapura, di kawasan luar kawasan kampung. Singapura boleh, tapi kawasan lah. Kawasan kalau di sini di apa? Gelang ni sebelah kampung kita sebelah Gelang, boleh sembahyang di Gelang. Syarat kampung kita itu bukan di Gelang, tempat lain. Walaupun di Singapura boleh sah sembahyang jamak takhir ya. Dapat Ustaz terangkan kedudukan dan telunjuk diangkat ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang di goyang-goyang jarinya, boleh atau tidak? Dia bertanya gini, goyang-goyang ni mazhab Hambali. Dia mazhab Hambali, dia ini mazhab Syafi'i tak goyang. Kalau orang goyang, dia ada goyang. Kawan saya tadi sembahyang di Masjid Negara, ni saya tangkap tangan dia, main-main sembahyang dia. Sebenarnya mazhab Hambali itu, mazhab Hambali saja boleh kita ya, boleh sah. Di Singapura ni ada orang itu ikut mazhab Hambali tak boleh. Saya pernah tertinggal solat waktu subuh. Bolehkah saya lakukan qada waktu subuh itu dalam masa solat fardu yang lain, seperti masa solat fardu zuhur, asar, maghrib dan isyak? Ada pendapat mengatakan qada fardu subuh hanya boleh lakukan dalam masa subuh saja. Apabila kita tinggalkan solat subuh,
Tidak ada qada dengan segera. Bangun-bangun pukul 8, terus sembahyang subuh. Qada sembahyang subuh waktu pukul 8. Yang dia kalanglah qada tak boleh. Kita tidak tahu tentang hidup lagi mati. Hendaklah pastikan qada subuh itu bila masa dengan segera. Tidak mesti lepas subuh. Zuhur boleh, asar boleh, tapi sebaik-baiknya atau wajibnya qada segera. Selalunya orang kadang-kadang qada subuh tu hari Jumaat di masjid baca doa kunut. Kan orang nampak banyak tengah sembahyang sunat naik masjid, dia sembahyang subuh pula. Kan orang bati. Jadi nak pesankan, boleh qada pada bila-bila masa, tidak semestinya waktu subuh. Tetapi kalau kita bangun celik-celik pukul 9 pagi, banyak subuh terus. Pasal kalau sekiranya kita tidur, bukan dia tidur-tidurkan, kita tidur sudah pukul 9, waktu itu waktu tunai. Nah, dua pendapat ulama. Dua ulama mengatakan qada, ada ulama mengatakan tunai. Pasal tunai dalam sembahyang kita tidur itu waktu jaganya. Itu kita boleh qada, boleh tunai pun boleh. Adalah soalan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ada beberapa perkara yang nak saya sampaikan di sini. Pertama, Jabatan Wanita ada menjual kupon pasal dia taruh mawar. Jadi siapa-siapa yang berhajat boleh beli dengan Jabatan Wanita di Kabupaten Buakan. Dia pasar ini akan diadakan pada 8 Julai sempena perasmian rumah baru Darul Mawar di Kulumat Crescent. Dan yang keduanya berkenaan buku Indahnya Hidup Bersyariat. Buku ni ya, Ustaz tak bawa hari ini. Jadi siapa-siapa yang nak beli tolong tuliskan namanya dan saya usahakan dapat video baru nanti kita hantar ke rumah. Nama dan nombor telefon. Nanti kita nak hantar, baru kita telefon tanya adres. Nanti salah taruh adres orang lain pula sampai ke rumah. Okey. Yang ketiganya kita Jamiah Global. Jamiah Singapura tak boleh bikin meniaga. Jadi Jamiah tubuhkan Jamiah Global. Jadi mereka ada jual epok-epok kentang, sardin 25 keping dengan harga $5. Dan juga sambosa 20 keping dengan harga $5. Boleh beli di bahagian luar. Try lah, bawa balik. Sedap. Minggu depan ke apa, bulan depan boleh beli lagi lah dengan Jamiah Singapura. Itu saja. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.